Kalau beli cendawan tiram, tak tahu nak masak apa, tak ada idea nak masak apa, jom Kak Ain kongsikan satu resepi yang paling Kak Ain suka. Cendawan tiram, mentega, bawang putih, garlic, butter. Kita panaskan minyak sikit je nak bagi mentega tu cair. 1 sudu besar mentega, masukkan 6 ke 7 ulas bawang putih yang ditumbuk ke, cincang ke. Masak sampai bawang putih tu layu, kemudian kita masukkan chili flakes nak bagi pedas. Bila masuk chili flakes tu, bau dia sedap sangat. Kita masukkan cendawan tiram ni, kita bubuh kicap cair. Kalau tak cukup masin, tambahlah garam sikit. Tak payah tambah air sebab cendawan ni dia serap air, nanti dia benyek. Kak Ain tambah lagi 1 sudu besar mentega, nak lagi sedap. Tutup aja. Kak Ain cakap tadi tak tambah air kan. Kemudian dia akan keluarkan air dia dan nanti dia akan kering sedap aja. Tabur-tabur lah daun-daun yang warna-warna hijau tu dah pun siap.